Salam sejahtera kepada semua. Tajuk video hari ini adalah membincangkan tentang pendidikan berkualiti. Pendidikan berkualiti merujuk kepada sistem pendidikan yang memberi peluang perbelanjaan yang adil, inklusif dan berkesan kepada semua lapisan masyarakat. Konsep ini selaras dengan maklumat keempat United Nations Sustainable Development Goals, iaitu memastikan pendidikan berkualiti serta peluang perbelanjaan sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan berkualiti bukan sekadar memperoleh keputusan akademik yang baik, tetapi juga membentuk kemahiran berfikir kritis, kreativiti, komunikasi dan penyelesaian masalah. Selain itu, kemudahan perbelanjaan yang lengkap serta penggunaan teknologi dalam pengajaran turut memainkan peranan penting. Melalui pendidikan berkualiti, individu dapat meningkatkan taraf hidup, memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi serta sosial negara. Oleh itu, pelaburan dalam pendidikan berkualiti merupakan kunci utama untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, berdaya saing dan mampan. Kesimpulannya, pendidikan berkualiti bukan sekadar mengubah masa depan seseorang, tetapi mampu mengubah masa depan seluruh generasi. Sekian, terima kasih.